Okey, kalau korang kaki camping tapi teringin nak main game dekat mana-mana saja dekat campsite ataupun dekat mana-mana lah, korang boleh dapatkan handheld game konsol ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Colours Genie. So hari ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga review. Okey, kali ni sebuah game konsol. Okey, ini adalah handheld game konsol daripada Gaminja. Okey, so video part ni saya nak unboxing dulu. Okey, kalau beli akan dapat satu kotak macam ni. Kotak dia kecil je, simple, kemas, cantik. Dia punya dekat depan ada gambar dia punya game konsol. Dekat belakang ada sikit dia punya technical spec. Dia ada 4-inch IPS screen, dia ada support TF card, dia support download game center, dia support OTG, dia rechargeable battery, dia support earphone function. Okey, kita unbox dulu, kita tengok apa yang ada dekat dalam dia punya kotak ni. So kotak dia kemas simple macam ni. Okey, ni dia punya game konsol. Yang saya beli ni dia warna putih. Dia ada banyak pilihan warna yang cantik-cantik lah. Korang boleh pilih je. Okey, ni dia punya game konsol. So dalam ni pun dia ada beberapa lagi dia punya aksesoris lah. Dia punya kabel untuk charge dan juga dia punya user manual complete. Boleh refer dekat sini kalau tak faham cara nak guna. Okey, ni dia punya game konsol. Okey, dia punya size dia just nice. Dia tak besar, mudah nak bawa ke mana sahaja. Okey, dia punya kualiti dia cantik. Plastik dia solid. Di warna putih. Dia nampak eksklusif lah. So korang boleh pilih lah warna yang korang suka. Okey, dia punya screen dia besar. Ni dalam 4 inci. Okey, memang sedap lah tengok kalau nak main game. Lepas tu dia punya button pun ada banyak kat sini. Dia punya joystick, dia punya controller memang lengkap ada. Okey, dekat belakang ni pun dia ada button juga. So button dia pasti tekan dia memang sedap. Dia punya respon dia best. Clicking dia pun okey. Memang syok layan game. Okey, dekat tepis ni dia ada button volume dan juga ni lubang untuk TF card ataupun SD card lah. So dekat tepi sini pun ada juga. Okey, sini dia ada power button dan juga dia punya lubang lagi TF card. Maksudnya dia boleh masuk 2 TF card. TF1 dan TF2 kiri kanan. Okey, dekat bawah dia ada port untuk charge, dia ada button untuk earphone dan juga OTG. Okey, dia punya controller pun banyak. Okey, dia punya button controller ni pun okey, tekan dia lembut, dia tak keras sangat. Okey, button dia pasti memang sedap lah, sangat kualiti. Dia ada satu speaker dekat sini. Okey, kalau tak nak bising, boleh connect dengan earphone juga. Okey, so kalau nak on dia, tekan button ni. Button power kat atas ni. So dia akan on macam ni. Okey, bila dah start macam ni, dia ada banyak game sebenarnya. Saya impress dengan dia punya screen quality dia. Memang cantik. So kalau nak slow, ada button volume kat sini. So kalau kita nak pilih game, senang. Game dia memang ada banyak. So video part ni saya nak unboxing dulu. Tengok quality dia memang cantik lah. Button dia pun memang smooth saja. Pasal memang sangat-sangat berkualiti. Harga dia pun sangat berpatutan. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okey, macam tak percaya sekarang dah boleh main game dulu-dulu ni dalam konsol kecil macam ni sahaja. Dalam ni memang banyak beribu-ribu game. Korang boleh pilih je. Okey, nampak game lawan-lawan macam ni pun ada. Okey, nampak dia punya kualiti dia cantik. Macam main dekat arcade dulu-dulu. Okey, pasal best lah. Dia punya display dia memang HD, lepas tu size dia besar, 4 inci. Dia punya button pun memang sangat bagus lah, sangat smooth saja. So kalau nak main game, memang sedap. Size dia pun sangat compact, mudah kalau nak main game dekat mana-mana sahaja. Game pun memang ada banyak, beribu. Dia punya kualiti dia memang bagus, memang cantik. Controller dia pun ada banyak. Lepas tu dia punya audio, nak gunakan earphone pun boleh. Okey, ini adalah Gaminja ANS13. Okey, sebuah handheld game konsol. Size dia sangat compact, kecil. Yang bestnya dia ada banyak game dalam ni, beribu-ribu game. Okey, game masa kita main dekat arcade kecil-kecil pun ada. Okey. Dia punya quality produk dia memang best lah. Sangat quality. Dia punya button controller pun ada banyak. So mudah nak main game. Even dekat belakang pun ada lagi dia punya button. Yang bestnya dia punya quality screen dia memang cantik. Size dalam 4 inci. So selesa nak main game. So kalau kita nak connect dengan earphone pun boleh kalau tak nak mengganggu orang lain. So lepas tu dia punya pilihan color pun dia ada banyak. Bateri pun jenis rechargeable. Dia punya game memang ada banyak beribu-ribu. Korang boleh pilih je. So harga dia pun tak mahal sangat. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, so overall pasal game ni memang best lah. Ni sesuai untuk korang hadiahkan pada anak. Even korang nak main sendiri pun boleh. Yang bestnya sebab dia portable. Kalau bateri dah habis boleh charge balik. Memang senang. Lepas tu nak masukkan TF card pun boleh untuk simpan dia punya memory. So pada saya memang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Kalau bapak-bapak yang dulu-dulu selalu main game arcade macam ni, sekarang sebenarnya korang dah lagi senang nak main game macam ni. Game-game lama ni, korang boleh dapatkan game konsol daripada Gaminja ni. Ni model ANS13. Yang size dia kecil je, compact, senang nak bawa ke mana sahaja.
Yang bestnya dia punya game ni memang ada banyak beribu-ribu. Korang boleh pilih je. Okay, macam-macam ada. Lepas tu dalam ni pun ada banyak lagi pilihan. Pilih je mana yang korang nak main. Memang pening nak pilih. Terlalu banyak. Okay, nampak ni. Okay, game ni pun, game lomba kereta pun ada juga. Dulu selalu main game macam ni dekat arcade lah. Tapi sekarang dah boleh main dekat game konsol yang kecil macam ni sahaja. Sebab dia punya kualiti video dia memang cantik, kualiti game dia. Dia punya screen pun besar, 4 inci macam ni. Kontrol dia pun sedap. Okay, dia punya kualiti dia memang biasa. Lepas tu yang ni dia, game dia memang ada banyak beribu-ribu game. Lepas tu dia punya bateri pun boleh charge balik kalau dah habis bateri. Nak sambung dengan OTG boleh. TF card pun boleh. Okay. Lepas tu nak dengar dengan earphone pun boleh. Dia memang sangat-sangat convenient dan juga fleksibel lah. Harga dia pun tak mahal sangat. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, so overall game konsol daripada Gaminja ni memang menarik lah. Okay, so kalau korang nak main game dekat mana saja boleh gunakan game konsol daripada Gaminja ni. Yang ni model ANS13. Yang ni dia latest version. Kualiti dia pun cantik. Harga dia pun tak mahal sangat. Kalau berminat boleh check dekat link dalam video ni. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen. Supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.